Apabila kita terlalu leka dengan dunia di skrin, kita mula hilang kesedaran terhadap realiti. Aku pelik lah macam tu dia boleh buat perbentangan macam tu Sekejap ada skrip, idea, design pun cantik. Nak apa pelik kan? Semua jangan diorang belajar benda ni. Menarik kan perbentangan diorang tu. Sekarang kan zaman teknologi cantik, banyak sangat aplikasi yang kita boleh guna seperti ChatGPT untuk mendapatkan idea dan maklumat, serta Canva untuk menghasilkan slide pembentangan yang kreatif dan menarik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada warga pendidik, warga sekolah dan rakan-rakan. Saya Muhammad Haziz Zikri dari SMK Jalan Kota Tinggi. Yang kini bergerak dengan begitu pantas seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan hanya satu sentuhan di hujung jari, kita dapat mencari maklumat, berhubung dengan sesiapa sahaja dan juga mempelajari pelbagai perkara dalam beberapa saat. Namun, di sebalik kecanggihan ini, terdapat satu persoalan penting. Adakah teknologi semata-mata sudah cukup untuk membentuk generasi yang berjaya, atau sebenarnya ilmu yang tersemat di hati dan kebijaksanaan menggunakannya yang benar-benar memperkasa generasi hari ini? Mari kita bersama-sama menyaksikan beberapa contoh situasi yang sering berlaku dalam kehidupan seharian kita apabila teknologi digunakan tanpa ilmu dan nilai yang betul. Dalam dunia tanpa sempadan, kita melihat kehidupan orang lain seolah-olah sempurna. Caring, handsome pula tu. Tak adalah. Aku biasa-biasa je. Apa kurangnya? Aku jealous betul lah tengok Marissa ni. Dah lah cantik. Sempurna pula tu. Syadia, kau buat apa tu? Sibuk sangat main phone dengan muka masamnya. Apa mak ni? Sibuklah. Jangan kacau boleh tak? Tanpa sedar, kita mula membandingkan, mula tidak menghargai dan mula melukai mereka yang sentiasa ada. Dia boleh beli dan tu pengawasan yang awak tak boleh nak bagi. Kurang ajar lah. Dalam dunia media sosial, kita sering melihat kehidupan yang nampak sempurna, tapi bukan untuk dibandingkan, sebaliknya untuk kita belajar. Belajar bersyukur dengan apa yang ada dan membina diri dengan ilmu, bukan sekadar ikut. Eren, sebenarnya kau suka Shine. Aku suka dia. Lama aku suka dia. Tapi tahu lah pernah cakap dengan dia macam ni. Tak. Adik, bosan lah. Nak buat apa aku kan ada nombor Eren. Apa kata aku perlu jadi Isha, lepas tu aku chat dia. Padahal aku kau Eren. Hai, ini Isha. Sebenarnya saya suka awak. Tak berhenti tu. Aku tengah belajar ni. Senang jawab ni. Malam ni kita ada Cik Erin. Tak ada. Korang nampak kan situasi tadi tu? Bahaya kan? Dalam dunia media sosial, tidak semua yang kita lihat itu benar. Sebalik satu akaun, boleh jadi ada orang yang menyembunyikan identiti sebenar mereka. Weh, kau tengok video influencer ni, dia kata isap vape ni nampak matang kan? Aku jamin, orang isap je apa? Auto jetel bro, jetel. Weh, apa dapat tu? Jom nanti di belakang sekolah. Jom, nice, jom. Sekarang jom. Weh, sedap tu. Nak try tak? Boleh. Baik, keteran. Okey tak? Kenapa mak bawa asap pelik ni? Kau isap vape Tu apa tu? Mana ada mak? Mak mengandungkan kamu 9 bulan. Kenapa kamu jadi macam ni Korang nampak kan situasi yang tadi tu? Kadang-kadang teknologi ni nampak menyeronokkan, tapi kita tak sedar ia boleh menjerumuskan kita. Generasi yang berjaya bukan ikut pengaruh, tapi yang bijak membuat pilihan. Teknologi boleh mempengaruhi, tetapi pilihan sentiasa di tangan kita. Teknologi tak apa sebenarnya? Untuk hiburan ke untuk ilmu?
Pilihan kita